syarikat Eastern Securities Sdn Bhd adalah merupakan syarikat yang memberikan perkhidmatan kawalan keselamatan. Kita beribu pejabat di Batu Maung, Pulau Pinang. Kita mempunyai cawangan di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan juga Sarawak. Ipoh adalah Perak merupakan salah satu cawangan lah di sini. Program ini kita mula pada tahun 2018 lagi sebenarnya, daripada bantuan yang kecil ya, daripada kita berikan kepada kelompok yang kecil, sehinggalah kita membuat majlis iftar, majlis sambutan hari raya contohnya ya, sambutan Deepavali, Chinese New Year ya, untuk masyarakat-masyarakat yang memang kita prihatin ya. Satu lagi, kita memang ingin berkongsi rezeki dan memberikan kegembiraan kepada mereka-mereka yang memerlukan, di mana kegembiraan ini bukan sekadar keuangan ya bagi saya, tetapi bila kita menjamu makan, kita memberi dengan kehadiran kita mungkin dapat memberikan motivasi ya kepada mereka-mereka yang sangat memerlukan sokongan. Okey, program hari ini merupakan majlis iftar bersama dengan Yayasan An-Nur Maisarah, bekerjasama dengan syarikat Eastern Securities Sdn Bhd. Tahun lepas pun kita ada buat majlis yang sama. So tahun ini pun kita memilih tempat yang sama juga untuk mengadakan majlis iftar pada hari ini. Kita ada buat di tempat-tempat lain juga, tetapi di Perak kita memilih Yayasan An-Nur Maisarah lah. Sebab kita rasakan ini merupakan satu keprihatinan dan tanggungjawab sosial daripada syarikat Eastern Security. Jadi kita memilih Yayasan An-Nur, dan kita memilih tempat ini disebabkan di sini terdapatnya terlalu ramai anak-anak yatim, dan juga asnaf-asnaf juga yang lain akan merujuk di Yayasan An-Nur. Jadi sebab itulah kita memilih tempat di sini. Selain daripada itu, mereka bergerak sendiri tanpa bantuan daripada mana-mana pihak. Jadi kami merasakan bahawa inilah peluang dengan rezeki yang diberikan. Jadi kita dapat berkongsi rezeki dengan semua anak-anak yatim dan juga asnaf yang memerlukan bantuan. Memang kita ada memperuntukkan sejumlah dana untuk yayasan untuk anak-anak yatim dan juga asnaf, dan juga selain daripada itu bantuan-bantuan kepada mereka yang memerlukan lah. Tetapi kami memang memberikan sepenuh bantuan kepada mereka-mereka yang memang memerlukan ya, terutamanya macam saya cakap tadi, dalam bulan puasa. Bukan selain daripada bulan puasa juga kita ada memang bantuan-bantuan yang diberikan, contohnya pada hari perayaan Deepavali, Chinese New Year. Disebabkan Malaysia adalah masyarakat majmuk, jadi kita memberikan bantuan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan. Saya boleh katakan dalam lebih daripada 100,000. Selamat menyambut Hari Raya Adil.